Korang yang suka makan pedas, kena try K-pop Gochujang series dari Pop Meals ni. Seriously, makan sampai berpeluh weh. Annyeong! Hari ni kita dekat Pop Meals nak try menu baru diorang. Apa dia? Gochujang series. Jom kita! Kali ni Pop Meals keluarkan 4 menu ala Korea yang betul mencabar tak pedas weh. So kita nak try semua tanpa minum air tau. Yang ni aku try Gochujang K-pop mac and cheese diorang. Walaupun percis lele macam ni, still terangkat weh rasa pedas dia bila gaul dengan popcorn chicken. Ainin pula try Gochujang K-pop chicken. Tengok ayam dia, merah menyala disalut sos pedas and still ada sikit rasa manis. Memang layan lah. And kalau korang nak kurangkan rasa pedas tu, gaul je dengan nasi. Plus keropok dia pun rangup, memang ngam. Gochujang popcorn chicken ni pula, the real mukbang. Pedas weh, makan ni je sampai berpeluh. Kalau tak nak kepedasan sorang-sorang, korang boleh dapatkan Gochujang K-pop sharing bowl ni. Pedas dia memang terangkat tapi still sedap tau. Untuk penggemar makan pedas, korang kena try. Korang tunggu apa lagi? Dapatkan K-pop Gochujang series ni dekat Pop Meals and nilai sendiri. So jom kita!